Senaman bahagian atas duduk boleh buat, tak ada masalah. Janji badan tegak, perut masih kena kemut. Betul. Semoga segala urusan dipermudahkan. Betul. Hampir banjir ya. Aduh, ni cuaca ni macam panas ya panas. Tiba-tiba boleh kuang tu macam. King Kong. Dia King Kong datang. Jangan tahan nafas. Tarik pakai hidung, tembus pakai Thank you, mulut. Wani. Thank you, tolong jawabkannya. Air water mami yang tengah minum ini adalah air bakar lemak, midi Arabica coffee. Boleh rujuk I punya video kawan-kawan. Okey, mari bulatan kecil. Tengok depan cermin korang sendiri. Tengok water mami. Tak ada. Jangan. Ini sentiasa turun. Buat lengan. Kecil-kecil punya bulatan. Okey, terbalik. Walaupun kita buat lengan, you akan sakit bahu. Okay, you akan rasa bahu you sakit, lengan you sakit, ketiak you sakit, badan you sakit, leher you pun sakit, kadang-kadang boleh sampai kepala. Betul. Okay, mari one more step, kita buka bahu, tutup bahu. Kerak. Itu normal. Kerak. Itu normal. Bila kita senaman, korang akan rasa sakit lengur, tak tahan. Banyak kali nak henti, lepas tu berbunyi dekat sini sana. Okay normal kawan-kawan. Bunyi telefon. Buat sampai kurang berbunyi. Buat sampai tidak berbunyi. Tapi kadang-kadang kita rehat seminggu macam tu dia bunyi datang ya. Betul. Macam sendiri pun sama macam ni. Kalau I seminggu tak buat senaman, dia datang balik. Itu rasa macam penat-penat, sakit-sakit, lengur-lengur, bunyi-bunyi dia datang punya. Itulah I cakap mesti kena maintain.